Di sini mungkin 3 atau 4 hari lagi. Halo Bayek. Halo, testing perjumpaan. Halo Morris. What up Ray? What up kids? What up kid? Weh, budak-budak lasiau semua awal tu. What up tu guys. Mantap tu. Semua dak-dak lasiau lah masuk awal tu. Mantap tu guys. Memang gempak tu budak-budak kroni lasiau ni tu. Gempak tu. Punch card dulu guys. Macam biasa. Kids, thank you punch cardnya. Macam biasa kan punch card dulu. Tapping dulu. Kita bagi 10k like dulu guys. Bantu punch card. Bantu tapping. Bantu tekan button follow. Yang mana tak follow, tekan button follow dulu guys. Halo Reed, halo Mozi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bella, halo Nich, weh semua kroni lasiau tu, mantap tu guys. Wadah Aca, weh tak harap tu guys tengok semua kroni lasiau paling awal tu. Tengok kroni lasiau semua paling awal tu, mantap tu, keempat tu guys. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Zee, Arish ambil pala bandar kau, mai sini rapat sikit muka kau. Oh, melekat kat muka dari dahi jatuh ke mulut. Macam gitu siau lah anak kuda. Wadak Wan. Wadak Bella, tak pernah terlepas live kau. Itu tu Bella, mantap doh Bella, mantap doh. Wadak Arif lah siap. Bukan Arif lah anak kuda. Bukan Arif. Bukan. Wadak Xavier. Wassalam Yepo. Yepo Syah, Yepo cute. Dia kalau Yepo tu nama legend tu guys. Yepo tu kan panggilan kau tahu tak? Yepo kan, kau nak tahu kisah nama Yepo ni. Dulu kan nama aku Yepo cute kan. Kisah nama Yepo ni guys adalah nama gaming aku lah kalau kau nak tahu guys. Dulu setiap aku main game apa-apa, aku akan letak nama Yepo guys. ML ke PUBG, game apa-apa lah aku main kan, semua kebanyakan aku letak Yepo lah. Asal main game dia Yepo Gaming, Yepo, Waalaikumsalam Ipin. Punch card dulu kan, mana bermasuk. Wadah Arif handsome tu. Pala banyak. Ui, awal-awal dah kena Apple weh. Aku tak kena apa-apa, tiba-tiba kena Apple aku punya ni. Give apa benda siau TikTok weh. Wah, apa benda ni? Wah, apa benda kena suspended? Apa benda tu? Yepo Fa'am, bukan. Biasanya aku orang kampung lama kau kot. Kau sia Sacil. Prime Yepo. Nama Yepo tak famous macam Ayat Lasya tak. Dia macam ni nama Yepo tu adalah Dia macam ni tau kadang-kadang. Dia kepada community tau. Kalau kau start kau punya tak lagi je, I try suspended. Tengok I try Apple balik. InsyaAllah dapat balik kot. Harap dapat balik lah guys. Nama Yepo ni sebenarnya dia tak adalah famous sangat pun. Bukanlah nama famous pun guys. Tapi Yepo ni zaman-zaman aku live PUBG ML dulu aku guna nama Yepo guys. Macam gitu. Yepo tu aku guna time aku main PUBG, main ML bagai. Aku guna nama Yepo lah. Ya. Yepo cute. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wadap. Ya doh, apa benda siau kena suspended doh. Macam mana nak punch card baru weh? Wah, apa benda doh? Wah, apa benda? Ada pun nak give. Oh Wan, kau tengok Wan, nanti kalau dah boleh kau bagi ke tak train tu. Aku nak tengok kau bagi Wan. Kalau give tu dah boleh bagi, aku nak kau bagi train Wan. Kau jangan Wan, aku tuntut Wan, aku tuntut. Aku tengok ada orang dia boleh selesaikan masalah akaun kena main, tapi kau kena bayar. Betul, aku ada tengok juga, ada keluar FYP aku. Tapi malah guys, sebab taklah. Biarlah aku mula fresh balik guys. Aku nak, orang kata hustle kerja keras. Hustle kerja keras sebab aku tahu yang TikTok aku sekarang ni lagi berkualiti sikit lah. Orang kata follower aku lagi berkualiti. Aku dapat tapis balik guys. Sebab TikTok lama aku tu dia starting daripada, tapi okey juga dapat balik. Sebab kenapa tahu, dia ada video-video lama aku. Video lama aku tu boleh jadikan kenangan. Tengok nanti aku try lah macam mana kan TikTok lama aku tu kan. Kalau boleh dapatkan balik, okey juga. Sebab banyak kenangan tu. Banyak kenangan video lama tu. Yelah kan aku rekod tu sebab dah terlelah. Ya Bella, serius lah Bella.
Summer guy tu. Ya tu. Summer guy tu. Banyak kenangan. Tapi kau ni tak dapat slim kick. Betul juga. Betul juga. Itulah yang saya kena juga dapatkan tu. I rasa I memang kena dapatkan juga. Nanti I try PM dia. I lupa nama TikTok dia. Nama TikTok dia apa? Nama TikTok brother tu apa? Ya tu. Semalam aku rekod siau. Ya tu. Merendui video aib-aib. Ya tu. Banyak video aib aku tu. Lepas tu kalau aku tak dapat account aku tu, aku tak dapat nak ni tu. Tak boleh nak multi stream kan. Kalau aku dapat account lama aku, mungkin aku boleh multi stream. Sebab aku rekod. Sekejap aku cari. Baik. 10k like lah dulu do geng. Kenapa tak 10k like dulu dah? Kenapa tak 10k like do geng? Tak nak 10k like do. Mana ni? Orangnya tak nak tapin-tapin do. Sedih lah macam ni dah. Tak nak 10k like dulu. Tengok jap. Aku macam nak duti bimat. Tapi nak tengok je ada orang. Kalau ada orang aku tak duti lah kan. Ush. Awak aku call. Oh my god. Nak duti ke? Sebab aku tengok diorang panggil tak cukup orang tu. Katanya tak cukup orang tu bimat. Katanya banyak ni tu. Banyak apa ni? Banyak rider katanya. Macam nak macam tak nak. Ya. Baru live ke? What up? Riz. Kepala acik kau. Arif. Bukan Arif. Baru awet. Bukan Arif. Gang 10k like dulu. 10k like dulu. 10k like dulu gang. 10k like dulu. 10k like dulu dah. 10k like dulu dah. Aku nak duty Boleh kecilkan campur. tak 10k like lagi. Itulah baru sayang. Lunch apa hari ni? Baru sayang doh. Baru sayang menyayang cinta dikenang doh. Dia 10k dok. Cepat kecilkan. Sekejap tanya Redo ya. Syahmin boleh. Tanya. Ya, tak ada duty dok. Malah duty dok. Duty. Hello, testing, hello. Mat City ni ke? Perlukan staff tak? Ui, palau tu. Ui, lagi teruk daripada radio KGE kan. Radio KGE pun palau sikit-sikit tu. Radio Mat ni palau teruk baru ah. Kan? Kuat palau tu. Sayang kau ada ke? Kan? Tak suka lah. Kuat palau tu Mat tu. Kuat palau. Kuat palau tu. Kuat palau tu. Wah. Kuat palau tu. Kuat palau tu. Kuat palau. Makan siau. Selik dua. Kau kata tak cukup orang. Tadi apa dia kata? CD tu masuk rapid. CD tu. CD ada tu. Aku dah kata hari keempat aku CD. City ada 9 rider. And staff yang jaga kedai 2 orang je. Ada yang boleh datang backup tak? Apa dia kata. So aku nak duty ke geng? Okay geng, duty ke tak duty ke? Okay aku ikut korang. Duty ke tak duty? Aku ikut korang Aku patut duty ke tak patut? Okay cepat. Aku ikut korang geng. Aku jarang ikut orang Aku jarang nak ikut orang baik korang cakap betul-betul. Aku patut duty ke tak patut? Patut ke tak patut ni baru Malam tak perlulah. Kan? Nak tengok Earth Blue ni. Ikut korang. Ikut korang. 2 jam je lagi tak ya? 2 jam je lagi tak? Tak patut ke patut yep? Tak patut ke patut yep? Tak. Tak patut? Ikut korang lah. Duty masuk sikit-sikit. Duty masuk sikit-sikit. Kalau ada, bagi masa dukit dia lah. Duty sikit-sikit.
Sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah lama jadi bukit. Duti tak duti. Sikit-sikit. Patut. Patut. Patut yep dan tak patut yep. Tak boleh pakai Syah. Tak boleh pakai tu korang ni. Aku tak betul-betul kan. Main tu. Aku tak betul-betul kan. Tengok main tu. Main tu. Main Syah. Aku tak betul-betul. Aku tak betul-betul. Tengok main tu. Aku tak betul-betul main. Baru lah. Syah. Del tak ada ke air. Ngentu. Del. Tak call lu. Sebab otak aku fikir macam nak duty je. Tapi ngantuk tengok kau duti. Tapi macam bosan lah duty kan. Aku bukan style aku tu. Live untuk duty Abimat. Bukan aku tu. Tak nak. Bukan aku tu. Bukan style aku tu. Duty untuk Abimat. Live pasal Abimat duty. Wadap Syah. Tak boleh macam ni dok. Ya. Patut duty time of stream dog. Kan? Ini stream duty. Bapak bosan tu. Bukan Ayib Syau. Bukan Ayib duk. Duty duduk kedai menung. Bukan aku duk macam tu duk. Bukan aku duk live untuk duduk kedai termenung kan. Bukan aku duk. Tapi tak banyak Usha jap. Tu Usha jap. Dekat budak-budak Abimat ni macam mana kan. Tu Usha lu. Kita Usha lu. Del tak ada. Belum call lagi. Tak tahu dia ada ke tak. Tapi kita memerlukan duitnya. Tapi tu betul ke? Kita memerlukan duit duk. Tapi tu betul duk. Kita memerlukan duit duk. Macam dah ramai ni. Ramai bodoh customer. Rider tak ramai pun. Ada dah rider tu. Ada rider tu kan. Ada rider tu. Duti je lah bising apa? Tu duty kejap. Duty kejap. Barang tu. Asal tak jadi rider ye, bol explore. Saya tak ada rider je. Malas. Rider kena ni commit 2 jam tu. Rider pun pisang tu. Tak ada rehat tu aku. Kena duty 2 jam tu nanti kalau jadi rider. Aduh, duty. Alamak, dia ada pula. Alamak, tak jadi. Tak jadi duty macam ni. Hello sayang. Ya. Wah, Ya. saya cakap. Hello. Apa suara awak lain? Lain jap. Tak ada duty macam ni duk. Tak Lain ada, ke? Macam mana? macam Voice Macam mana, changer. Macam Okey, tahu. Suara kecil bayi. dia tengah buat RP apa tu? RP Blue. Dia tengah buat RP apa guys? Betul lah. Dia RP anak ke? Suara cam robot siau. Dia macam tu dah. Dia buat RP anak ke? Cuba cakap. Buto. Hello. Cuba cakap I love you. Jawab. Suara macam bun. I love you. Tak dengar lah. Okey tak lagi ni. Ayib dah mula I love you siau. lagi? I love you. Barulah. Baru betul. Okey tak? Minta. Okey. Okey. Tadi apa suara awak? Pelik. Ayib Tak tahulah. Salah ni kot. ada Saya belum minum air. streamer Belum ni. matang. Matang buat apa? Saya tengah duduk sambil tengok laut je ni. Dengan? Seorang dengan kereta. Sayang seorang. Iya. Kebetulan. Saya baru bangun ni. Saya datang kat awak. Nah. Saya pun Okey. tak kerja ni.
Ha. Malam-malam baru kerja kan? Awak shift malam kan? Ha, betul, saya shift malam. Saya boleh datang kat awak. Dekat mana? Siau. Saya dekat pantai, dekat Belajim Pondok last sekali tu. Tahu tak? Gym belah Tak nak saya pondok. share location. Saya share location Okay. Okay, bye-bye. Jiwa malas duti. Bye-bye. Sekejap je dah tukir. Siapa kata aku nak duty tadi? Zabiru kit ha ha ha. Siapa kata aku nak duty tadi? Halo Yang. Aduh. Siapa lah kata aku nak duty tadi? Apa benda duty siau petang-petang? Macam budak bingai duty petang-petang duk. Macam budak bingai ke tu? Mana dong duty petang-petang baru ah? Budak bingai duty petang-petang. Budak bingai tu, budak bingai. Tutup cam. Aduh. Halo Zul, kau apa tak punch card tu? Kau nak aku ajar kau punch card ke? Kau bagi ultra viewer je aku punch card kan? Baru ah? Dari duti Oh, malah nak punch card. Siau. Semak. Kau ni kan geram lah aku dibuatnya. Kenapa bontot aku nampak besar tu? Siau. Weh, ni betul bontot kembang weh. Untuk bertagak. Weh, ni bontot kembang tu. Ni betul macam orang lepas kena puji dengan orang apa bontot kembang. Jijik tu. Tutup cam. Tak nak tu. Aduh. Ha 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 ha. Sial lah. Sadok. Sadok kan? Kenapa tu? Korang marah aku tu. Kenapa tu? Bluetooth. Betul lah. Siapa kata nak duty? Siapa kata nak duty tadi? Aku memang tak nak duty lah guys. Aku memang nak ni tadi. Memang masuk negara nak jumpa awet aku Delisha ni. Mana ada kata nak duty guys? Apa benda duty petang-petang siau macam budak bing. Ya Allah, keep lah siau. Muai, terima kasih for the game. Money ganja. Wali nona minta dansa 4 kali. Capi carang ni. Woi gila Buamwe. Tengok pada money gun tu. Semoga dimewahkan rezeki dah. 4 garis bawah. Oi. Wah, tengok pada geng, gift dah boleh bagi guys gift dah boleh bagi guys So kau boleh punch card ramai-ramai duk, dah boleh bagi duk, boleh punch card balik duk baru weh. Boleh punch card weh. Punch card dulu duk. Ada kamu dalam seluar. Dalam seluar pula. Salah. Kota ini tak lepas sikit aduh suspend. Tak lepas sikit bandang kau. Boleh baru ah. Dia seorang. Dengan siapa tu duk? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Wah, buat apa sini? Termenung. Saya tak tahu nak buat apa. Saya pun tengok dalam laut. Tu siapa? Family awak ah? Tak tahu. Orang baru datang tu. Oh iya ke? Awak dari mana? Saya dari KCC. Saya tidur situ kan semalam. Tidur kat mana? Tidur kat KCC. Kat sisi. Baru bangun dah ni? Baru bangun. Morning. Morning. Jap. Lagu ni kuat sangat ke baru awi? Halo. Dengar ke? Dengar. Princess tak ada? Tak tu. Saya dah call dia tadi. Tak dapat. Dah rindu dia ni. Entahlah. Malam kot dia ada kot.
Sayang buat Aku apa dah je? makan kau. Tadi saya pergi servis motor. Mm-mm. Lepas tu pergi kedai baju Pasar Rabu tu. Mm-mm. Beli baju baru. Mm-mm. Datang sini. Mm-mm. Uh, Oh, kenapa? awak bangun pukul berapa? Saya bangun pukul berapa tadi? 3 kot. Pukul 3? Ya. Apa je Ha, awak pukul buat? tiga. Ada 2 jam awak buat. Apa je awak buat? Takkan awak macam tu je? Tak bosan ke? Okay, Cik bangun kan. Cik bangun tu. Mm-mm. Semalam saya tidur dekat AB Fatasi. Mm-mm. Cik bangun tu. Saya makan. Lepas tu saya main game kejap. Mm-mm. Lepas tu saya call semua orang tak ada. Cik Mm-mm. pun gila servis motor saya dekat Paleto. Mm-mm. Lepas servis motor, saya pun pergi buat baju. Apa kan kalau buat baju kan lama. Faham? Ya. Mesti datang sini. Saya dapat seorang-seorang. Nampak macam orang tengah broken. Tak adalah. Ya ke? Betul. Okay, awak ni rindu princess. Apa? Awak rindu princess ke? Rindu. Faham? Tak apalah, nanti dia adalah tu. Dia budak tu tidur tu. Kuat tidur dia tu. Ha. Ya. Kat tidur dia sekarang. Ya. Tak buat baju coklat ngandal ke ye? Kau nak buat apa petang ni? Saya nak dating awak. Spend time dengan saya? Nak spend time dengan awak. Awak kan saya punya. Apa dia? Awak kan saya punya. Baju ye? Yelah. Memanglah saya ni awak punya. Toh. Anjay. Jom kita ni jap pergi garaj. Gelak. Ya. Nampak kakak. Ah. Toh. Ya. Hello kak. Ha. Awak kan saya punya. Hello. Boleh. Tak ada. Semua orang tak ada. Memang kiwa. Tongwe. Ya. Tui. Gonggong. Kat mana? Blue di bulan puasa. Ayam mak El Pito. Awak kan Invitasi. Oh, yelah semalam kita tidur kat Skimmer mana. kuat blushing. Ha. Macam baju. Hello ayah mak Hello. El Pito. Ya, anakku Dengan siapa? Ayib. Kenapa tu? Ayah tengah buat apa? Okay. Ha, Ayah Ayah tengah- tak tahu ada ke tak. Cuba Ah. tunggu dia. ni dekat depan balai ni. Depan balai. Ah, Buat depan apa depan balai? balai. Jumpa jumpa orang kejap dekat balai. Jumpa orang. Kenapa? Ada orang ni ke? Masuk Saya bulu ke apa ke? Tak. Saja dah lama tak tengok PDAB ni kan. Lepas tu tak tahu pula terdengar ada orang mana tiba-tiba cakap jumpa dekat dekat Discord macam tu tiba-tiba. Jumpa dekat Aku tak Discord? kenal. Apa? Oh, Ayub dengan ni, dengan Del. Oh dia je lah. Ayib nak pergi mana? Maybe nak dating kot. Dating Dating. Lepas tu nak pergi buat baju kot. Pergi dating kan ni. Ayah ni temankan kawan ayah je ni. Pusing-pusing. Siapa? Double date yan. Yang itu hari lah ayah. Mawar? Bukan. Itu siapa? Mawar siapa pula? Oh, bukan Mawar. Bukan. Oh, Amira. Amira Uthman. Mak ai. Fatamin punya, Fatamin. Oh bukan. Fatamin punya dah kahwin. Juliana Evans. Mak ai. Siapa sini? Nur.
Ah, Oh. Ayah berdua dengan dia. teman dia pergi balai je, tak pergi mana pun. Dan apa nak? Ayah datang lah. Dia nak ni lepak dengan ayah sekali, tapi ada Nur kan. Si ayah tak nak punya lepak dengan ayah. Siapa yang tak nak? Ayah? Bukan. Okey je, takut ayat ke tak okey ke ha. Oh ayah okey je nak lepak sekali, tapi ada Nur tu. Nur tu okey ke? Dia okey je, tak ada masalah. Okey macam tu. Ray, Ayah kat kau mana tak, Ray? nak jumpa balai? Ayat pergi satu tempat, nanti ayat datang. Okey, baik. Mana? Oyo. Ore. Woi. Tak, sebelah tu kan boleh tempat lepak. Oh, okey. Macam ni, ayah pergi satu tempat lu, kita jumpa lu baru kita pergi ni kedai baju ke apa ke. Boleh? Okey, bye lah. Okey, bye. Sayang. Ya. Kita pergi satu tempat lu, jumpa ayah saya, lepas tu kita pergi buat baju nak. Boleh. By the way kan saya kan dah hari dengan ayah awak kan. Tapi saya tak ada lagi Tak ada apa? nombor ayah awak. Oh, ya ke? Ya, nantilah saya minta dengan dia. Tak apa, nanti ambil. Okey. Kita gini lu garaj Syat. Simpan kereta jap. Ni lah saya naik kereta awak. Boleh. Tak apa, saya drive. Awak princess apa? Princess treatment. Princess apa awak? Princess treatment kan? Princess passenger. Oh, betul. Tak. Princess treatment siau. Princess passenger Marwah. Bukan treatment. Bongok. Ya awak. Princess passenger. Princess passenger bukan treatment. Astaghfirullahaladzim. Jom jumpa garaj dekat garaj depan tu. Okay. Ya Allah, saya passenger baru lah. Bukan treatment. Treatment tu apa benda anjing? Gong. Aduh. Lah naik kuda. Memanglah naik kuda. Tunjuk pandai depan student. Tunjuk pandai depan student. Siau betul. Saya Mana si driver mana? Ni kiri. Nampak awak tak nak saya naik? Sorry. Tak. Saya lupa. Awak tak nak saya naik ke? Bukan. Naik. Saya jadi passenger princess. Okay? Passenger princess treatment. Bukan. Passenger princess saja. Oh salah lah. Baiklah. Awak sini. Okay. Cuinya. Cik kan? Macam. Sama. Lupa. Kunci. Ya. Awak saja kan senyap kan? Ya, saya nak tengok awak bagi tak kunci. Mana tahu sampai esok kita kat situ. Cik buat saya ingat. Itulah tu. Awak dah makan belum? Dah makan dah. Tak tunggu pun. Alah, tadi saya lapar sangat. Nanti saya pengsan macam mana? Maju ah. Alah. Janganlah maju. Nanti kita makan sekali dengan ni ayah. Okey. Kau gelak? Tak ada apa Saya buat je. lawak ke? Dia suka senyum bila ada awak. Tak tahulah bila jumpa awak saya rasa nak senyum je. Iya. Isunya awak, saya nak isi minyak awak tengok.
Kenapa tak cute? Yelah. Senyum oh. Of course lah saya kena teman awak. Senyum pula. Malu lah. Pergi sini lah. Eh, jauhnya. Pergi sini bawa ikut. Oh, Tadi saya nampak awak ke sana. Sweet. Oh, ya ke? Streamer Sweetnya, banyak saya ke tengok sini pun amat awak kan? ikut. Yelah. Siapanya? Awak ke mana je? Awak ikut saya pergi mana-mana je. Mm-mm. Oh. Rasa nak, Jack? Saya macam nak dekat selalu dengan awak. Cukup ketua cukup. Apa dia? Saya rasa macam nak dekat je selalu dengan Anak awak. murid amat Awak ni. Makin hari makin sweet. Yelah, saya belajar tau. Untuk awak tau. Ish, kalau hari awak macam ni. Oi, tak kuat saya. Hari-hari saya cair ni. Apa kalau awak cari untuk saya je tak apalah. Betul. streamer banyak bunyi. Blushing dan masalah esok. Ya. Hai. Bye. Dah lah. Awak buat saya rasa tak ada apalah. Kenapa? Buat siapa? Awak buat saya rasa makin selesa dengan awak. Awak janganlah ni, nanti saya rasa tak nak lepas awak. Kenapa awak ada rasa nak lepaskan saya ke? Kan maksudnya saya tak boleh jadi macam saya nak berpisah dengan awak kan. Contoh awak nak pergi tidur ke, saya rasa macam tak, jangan tidur. Kena stay dengan saya. Macam tu. By the way kan, Ye ayam Hmm. petang. awak okey tak kalau saya rambut pendek? Okey je. Jangan botak je. ha. Kenapa tak boleh botak? Alah botak. Pelik lah. Streamer Ha. tak nak bagi tidur. Kalau si botak awak tak boleh nak terima ke? Ah. Kalau awak botak tiba-tiba, Punya bucin tak nak lah. Lain lah sebabkan awak ada sakit ke apa ke. Tapi janganlah botak tiba-tiba. Nanti orang ingat awak cacat ke apa. Taklah, kalau si botak awak senang lah nak cari saya. Dari Eh, jauh dah nampak dah bersinar kepala tu. tak adanya. Tak nak. Yelah, saya tak botak. Semalam kan saya tengok dekat katalog dekat barber tu kan, ada rambut baru. Rambut pendek. Oh, nak pergi tukar Tak tahu, rambut? tapi tak tahulah sesuai ke tak. Faham? Macam comel. Saya tak pernah lagi tahu try rambut pendek. Oh. Tak Awak pernah nak, lagi potong rambut saya. awak nak try rambut pendek? Tak tahulah. Rasa patut tak saya try? Okey je. Boleh je cuba-cuba. Jadi kita pergi barber kan? Student habis cuti 3 minggu. Okey. Tapi awak tengok dulu tahu sesuai ke tak dengan saya. Boleh. Nanti saya tengok dulu. Okey. Awak nak warna sama ke? Ke ni rambut family awak? Oh, hari Khamis Okey. Saya kata diorang free hari Khamis malam pukul 10. Okey tu. Awak free ke 10 tu? Boleh je saya freekan masa saya. Okey. Tapi agak-agak lama tak? Tu tak tahu lagi lama ke tak. Saya cakap je lah 12 baru saya balik. Sebab Khamis ada aktiviti macam biasa. Tapi boleh kot saya datang lambat sikit. Okey awak. Wah, saya jumpa ayah awak lah ni Khamis. Iya, awak boleh jumpa daddy saya kan? Tak sabarnya. Tapi kan daddy saya garang. Ya ke? Mm-mm. Tak kisahlah dia garang.
Ya, yang penting dia tu family awak. Saya kena jumpa juga, kena kenal juga. Kalau tak, saya pun jadi tak tenang nanti kalau tak kenal awak punya parents. Betul. Saya pun dah kenal ayah awak. Sebab kalau dengan mami awak, saya dah dapat restu kan. Dah dapat restu daripada dia awak pula. Betul. Halangan tu bagi Ayub tak ada masalah janji lepas untuk bucin. Ayah on the way datang sini ke? Dah bagi location dah kat dia. Alright. Dia dari mana? Dia dari balai polis tadi. Balai polis? Buat apa? Dia ni, dia pergi curi boxer jiran. Astaghfirullahalazim. Ayah saya dia nak beli boxer, tapi tak, dia malas nak pergi kedai. Dia pergi curi boxer jiran. Aduh. Habis tu, jiran pakai boxer apa? Jiran tak pakai boxer lah. Itu yang dia buat report. Oh. Aduh, ayah pun buat kerja tak clean. Itulah ayah ni pun. Kalau nak boxer bagi tahu lah Ayib. Ayib boleh je bagi pinjam. Ayah. Lebih rela mencuri daripada minta dengan awak. Pinjam. Dia malu kot. Mungkin lah. Ayah ada satu je ke boxer awak? Tak tahu lah. Dia sebab dia bagi tahu ni mesin basuh rumah ni rosak-rosak. Oh, tak sempat nak basuh lah. Patut lah. Sian jiran tu. Itulah tu. Dia mana dah ayah saya ni. Lambat. Tu kot. Bukan dia. Dia seorang je ke? Dia dengan ni, si Nur. Saya kenapa saya dengan Nur tu sebab dia tu family dia tu musuh kita orang. Itu yang saya takut tu bila musuh kan. Takut dah ada ambil macam ada nak something ke dekat ayah saya kan. Dia rapat pun sebab ada something ke saya tak tahu lah. Takut lah benda tu. Tepi-tepi dulu tu. Apa benda sial 18k like weh. Apa benda weh 18k like. Cakap juga dengan ayah. Masa awak dah tidur lah. Macam saya tu tak kenal kan Kak Nur tu. So saya tak tahulah dia macam mana. Tapi itu masa jumpa dia dekat pantai tu, awak dengan adik-adik awak macam kalau boleh nak itulah kurang menyetujui lah kan hubungan diorang lebih daripada seorang kawan. So saya rasa mungkin ada benda lah yang pernah berlaku kan. Betul. So saya macam nasihat lah dekat ayah, buat fikir matang, buat benda yang patut. Jangan sampai benda yang anak-anak tak nak berlaku tu akan berlaku in the future. Sebab yelah family first kan. Betul. Nak kehilangan ayah. Ayah pun of course lah tak nak kehilangan anak-anak dia. So harap dia buat benda yang sepatutnya lah. Tiba-tiba 30 kilat kan kamu ni. Sebenarnya sebelumnya ada kisah ada antara kita orang family ni. Tapi yang tu berpunca daripada saya lah sebenarnya. Awak tak pernah tahu kan? Kenapa? Patut ke saya cerita kat awak? Tapi patut. Tak penting pula tapi boleh je kalau awak nak tahu. Tak apa, cerita. Dulu kan, sebelum awak datang dalam hidup saya, saya ada kenal satu perempuan. Tapi saya kenal dengan dia dah lama lah. Dan time tu
kita orang macam mana kita orang okay, family dia tu ada beef lah dengan family kita orang dengan KGE lah. Okay, dia daripada OMC lah. Lepas tu satu ketika tu dia datang ke SCC. Dia cari kita orang. Lepas tu dia macam mana dia tuduh kita orang ni colek adik-beradik dia, padahal kita orang tak buat pun benda tu. Kita macam kena fitnah lah. Lepas tu dia datang, dia terus attack kita orang. Sejak benda tu, hari tu juga saya habis je aktiviti kita orang terus hunting budak OMC. Bila hunting budak OMC, kita orang pula dapat perempuan tu. Perempuan tu adalah kawan saya tu lah. Dia memang rapat dengan saya. Kiranya dulu sebenarnya saya macam mana, saya suka dia lah dulu. Awak apa? Saya dengan dia macam kita orang ni macam suka, sama suka jugalah macam tu dulu. Faham. Lepas tu bila dah macam tu, dia colek pula perempuan tu. And saya pun tak sampai hati sebab saya tak tahu yang dia colek, diorang colek ni si perempuan tu. So bila dah jadi macam tu, kita buat satu tempat. And then kebetulan tu saya yang kena jaga perempuan tu. And then saya buat lah benda bodoh sikit. Saya betray adik-beradik saya sendiri. Saya selamatkan perempuan tu. Oh ya ke? Sebabkan perempuan tu lah. Sebab perempuan tu saya buat benda bodoh lah time tu. Saya betray adik-beradik saya selamatkan perempuan tu. Saya keluar daripada bangunan tu, saya lawan semua adik-beradik saya. And then saya dapat keluar, dapat larikan diri, bawa perempuan tu. And then adik-beradik saya semua memang marah kat saya time tu. And 2 hari jugalah saya larikan diri. Sampailah hari yang kedua. Hari kedua tu saya yang kena betray balik dekat perempuan tu. Maksudnya perempuan tu betray awak? Dia betray saya pula. Rupanya hari keesokan harinya saya nak hantar dia dekat adik dia. Tapi jadi lain. Bila saya hantar dekat adik dia, rupanya bukan adik dia je ada. Saya kena kepung dengan budak-budak OMC time tu. No. Kenapa awak kena kepung? Sebab budak-budak OMC nak balas dendam sebab saya kan colek Nah. Alamak, dah terbagi tahu pula. Tak apalah. Dah terbagi tahu pula nama dia. Astaga, tak apalah. Nama perempuan tu Nah lah. Lepas tu saya dah, sebab saya kan colek Nah hari semalam tu. Lepas tu esoknya budak OMC hunting lah. Hunting kita orang. And then saya kena game lah time tu sebab rupanya dia macam ni katanya apa yang saya tahulah, Nah tu terpaksa buat benda tu sebabkan adik dia yang suruh, family dia yang suruh. Macam tu lah. Tapi budak orang tahu yang Apa dia? selamat. Tapi diorang tahu ke yang awak yang selamatkan Nah tu? Diorang tahu benda tu, tapi diorang tetap tak boleh terima apa yang saya buat sebabkan apa yang saya buat tu kan, sebenarnya saya colek dan masa sama saya membahayakan adik-beradik diorang juga. Ya Dina mana ni? Dina 0902 Syau. Dina mana ni? Tak baik Syau bagi tahu nama S depan girlfriend. Macam tu lah cerita dia. Tapi sekarang ni si Nah tu dah tak ada dah. Dia dah ke ni dah. Sebenarnya dia lah yang ni. Dia lah yang reject saya. Sebab dia tak ada masa dekat negara ni. Dia banyak overseas. Dia pergi kat overseas lah. Betul. Faham? Tapi kalau dia tak busy dekat overseas,
awak akan bersama dengan dia lah sekarang. Mungkin time tu lah kot. Tapi macam sekarang ni saya dah ada awak. Even dia ada kat sini pun saya takkan pandang dia dah. Pandang awak lah. Ya ke? Takpelah anti Ya. buat tu je lah. Nampak awak jealous Awak risau ke? Kalau katakan Ayat belum move on one sampai day cerita nanti pasal dia ex dekat girlfriend. balik sini after dia settlekan kerja dia dekat overseas sana, macam mana? Sekejap, macam mana? Tak faham. Balik dulu. One day kalau dia balik sini, balik jumpa awak, macam mana? Kalau dia balik sini jumpa saya, Apa ni belum move on jangan okay, kalau dia jumpa, nama ex. Add Dina Kenapa? Asifah Jumpa je lah, macam 942 biasa. Cari bucin juga Dina. jumpa as a kawan je lah. Tapi perasaan awak dekat dia memang dah tak ada lah. Tak ada dah. Tak ada perasaan dah kat dia. Kan awak dah ada. Perasaan saya semua dah pergi kat awak. Buaya. Unggar. Syukurlah kalau macam tu. Ya. Awak jangan risau Hati tu dah tak nak ingat ex lagi. Ten ni apa siap cerita kisah dengan ex siau. Ayo dia cemburu habislah dia overthink. Del jealous siau. Cerita air kat lobby. Cerita tu ayat biologi. Kau diam doh Leo. Kau diam doh. Kau diam sikit doh. Mana ayah? Lamanya. Itulah. Apa lama sangat ayah ni? Sekejap kita tengok. Ada klip ni kau diam. Tak payah dia. Kau diam Leo. Kau diam. Kau tak payah cerita pasal lobby PUBG. Tak payah. Ish, ayah ni sidai lah. So awak bila last awak bercinta? Dah lama dah. Dalam maybe 2 bulan lepas macam tu kot. 2 bulan lepas? Maybe hampir 2 bulan kot. Itu yang paling last lah. Faham. Saya pernah bercinta sebelum awak 2 kali. Okay. Tapi 2 kali itulah saya ditinggalkan. Okay. Faham. Tapi dia kenal dengan family awak semua lah. Oh. Saya dah pernah bawa jumpa sebab dia cakap yang dia memang nak serius dengan saya. Okay, faham. Tapi itulah. Kadang kata-kata je tapi bukan semua orang boleh buat benda tu. Lepas tu lama ke awak dengan dia? Tak dah lama sangat. Tak lama pun, dalam 2 bulan macam tu. Oh, faham. Ayah kata orang duit. Ish, tak tahu orang duit dari mana. Jauh sangat. Katanya kat balai. Balai kat bandar ni je. Itulah pasal.
Saya harap awak dapat ni lah, dapat stay dengan saya sampai bila-bila. Amin. Saya malas lah nak kenal orang baru lagi. Lagi kat Sama lah. Princess tu, saya dah banyak kali. Dah banyak sebelum ni kan saya banyak kenal kat Princess apa semua. Tapi semua tak Mm-mm. kena. Tapi sampai awak barulah saya nampak yang betul-betul ikhlas nak jaga dia, yang sayang dia. Saya nampak slowly pun Princess bagi tahu saya hari-hari yang dia selesa dengan awak. Dia okey dengan awak. Sebenarnya Princess rapat tak dengan ex awak? Dia tak rapat macam dengan awak lah. Dia ada je kontak tapi dia tak macam selalu spend time dengan Princess. Macam awak ni selalu spend time dengan Princess. Selalu ada. So saya nampak lah benda tu. Awak memang betul-betul sayang dia. Dalam masa sama pun saya tengok awak macam sayang saya juga. Itu yang saya macam okey, saya tanya Princess kata okey. Tu saya cakap Princess. Lepas kita orang prank awak pasal birthday tu kan. Saya cakap Princess saya nak confess dekat awak. Lepas tu dia seronok. Dia suka betul. Tapi itulah saya nervous juga time tu. Saya takut saya kena reject. Ya, pun terkejut. Awak terkejut? Saya tak jangka sebenarnya awak nak confess hari tu juga. Betul, kalau fikirkan macam terlalu awal kan. Tapi itulah saya takut bila terlalu awal dia jadi terlalu lambat. Bila Tak terlalu awal, tak terlalu lambat. kan terlalu lambat, tak tahu awak dah jadi milik orang. Saya takut benda tu. Sebab saya dah sayang awak. Macam mana nak buang sayang tu kalau dah sayang kan. Nanti kan tahu awak dah dengan orang lain. Macam mana sayang saya tu nak hilang pula. Adalah, saya ni kalau hati saya dah kata Sekejap Insurans call. Hello? Hello. Bajang. Aku ada ni dengan awak aku. Oh, ngawek. Kau tak dengan awak? Kau nak beli aku ke apa ni? Oh sorry, kau single. Lupa Bajang. Sorry Bajang. Anjir. Tak apa, kau nak lepak-lepak ni. Lagi pun Mak El datang ni. Mak El datang. Kau orang dekat mana? Kat area barber. Tak apa, aku bagi kau location. Oh, okay. Baik. Okay, alright. Tunggu sekejap lah. Okay. Tak ada sebenarnya ni. Adik-adik saya call Bajang. Oh, Bajang. Kenal. Je. Dia nak datang, saya bagilah location eh. Kalau Bajang yang datang dulu daripada ayah saya memang tak tahulah nak cakap apa. Itulah tu. Awak tak try call ayah ke? Dia dah chat, dia kata on the way. Malas anak ni. Sifat lah jaga babi daripada RP dulu. Boleh doh bos, nanti kita main doh bos. Nanti saya nak main dengan ni dulu bos, dengan Kenny. Semalam saya dah deal dengan Kenny nak main dengan dia pukul 8. Saya nak bantai Kenny dulu. Saya nak tahu Kenny tu power ke tak power. Kalau dengan Kenny pun saya menang, memang easy lah. Memang bos je lah saya ni lagi. Kena training hard sikit lah. Kena training sikit lah. Okay. Tadi kita borak pasal apa Pasal yang saya confess tu. Oh.
Awak tak expect yang saya confess tu kan? Hebat lah Kumis. Aku tak ingat ke aku Tapi- bantai kau Kumis? Saya kalau saya dah kenal dengan orang tu and saya dah mula buka hati dekat orang tu, memang saya akan tuju dekat dia je. Ada je sebelum ni yang cuba-cuba nak dekat dengan saya, tapi saya memang tak ada hati dekat dia. So saya beritahu awal-awal lah dekat dia yang saya ni just nak kawan je. Tak nak Okay, lebih-lebih sebab saya tak nak lah letak harapan yang tinggi sangat dekat dia kan. faham. And ada je yang berulang-ulang kali confess dekat saya sampai dia merayu dekat saya. Tapi saya still tak boleh nak accept dia. Sebab yelah, hati saya memang tak boleh nak terbuka untuk dia. Oh. Ya ke? Itu sebelum saya ke apa? Sebelum saya jumpa awak lah. Oh. Dia kata dia sanggup jadi lelaki beria untuk saya walaupun saya dah tolak dia berkali-kali. Dia hari-hari tahu call saya, SMS saya. Bagi ayat panjang-panjang. Tapi saya dah beritahu awal-awal dah dekat dia yang saya memang tak nak dekat dia. Tapi dia still juga kejar saya. And one day, maybe dah give up lah kot. Uish, betul-betul full effort tu. Iya. Macam saya beria, saya tak beria sangat Tak adalah. Kan? Saya Tak beria ha? Dah tanya dia, saya tak beria ha? kisah pun. Dia kata tak beria pun. Kenapa kau kata saya Memanglah beria? Semua perempuan suka effort kan. Memang dia akan pandang effort seorang lelaki tu. Macam saya pun memang, kalau awak tanya saya, memang saya nak tengok effort awak. Tapi kalau hati ni dah kata mungkin dia orangnya untuk aku, so memang saya akan dengan dia je lah. So awak nak bagi tahu yang bila awak dengan saya, awak rasa yang hati awak macam mengatakan saya lah orangnya macam tu. Ya, di satu saya tengok cara awak layan family awak. Saya tengok family awak pun baik dengan saya. So saya pun rasa lah. Faham. Okey lah macam tu. Sejuk saya dengar bila awak kata macam tu. Terkejut. Tak adalah, saya rasa macam okey lah kalau awak nampak benda tu kan. Minta awak terima saya sebab terpaksa ke depan-depan anak saya ke. Tak adalah. Tak terpaksa pun. Tak pernah rasa terpaksa. Sebab mula saya takut juga bila confess kat awal tu, saya takut saya kena reject lah kan. Sebab yelah bagi saya macam awal untuk saya confess kat awak. Mungkin awak pun mesti nak tengok dulu effort saya macam mana kan. Tapi ni semua salah Princess. Kenapa? Misal lah ada rapat sangat dengan awak sampai kan saya rasa macam awak ni dah macam betul mami dia dah. Dah lari dengan saya awak. pun memang dah memang dah sayang sangat dekat Princess tu. Mana ni dua-duanya lambat ni. Dah berapa banyak kenderaan lalu ni. Itulah selalu saya ingat diorang ke. Tapi bukan. Ya doh, Mael real Melayu baru ah. Mana siau Mael?
Tapi ada satu benda lagi saya, macam mana, macam saya, awak tahu kan saya ni join Orga kan. Tahu? So dalam masa sama sebenarnya saya risau juga orang yang rapat dengan saya. Saya takut orang yang rapat dengan saya ni akan jadi macam mana, jadi tebusan lah. Sebab dia tak dapat saya, and then dia pun cari orang yang sekeliling saya. Saya risau juga sebenarnya. Kalau awak nak tahu sekarang ni, kita orang tengah ada big issue dengan satu orang kata apalah, satu gangster lah yang paling besar dekat negara ni. Kalau awak kenal, tak tahulah awak pernah dengar ke tak, nama dia Mael Winston. Awak pernah dengar ke? Macam tak pernah. Tak apalah. Sebab itulah yang saya risau sekarang ni. Sebab kan kita orang ada big issue dengan dia, kita orang ada gaduh dengan dia, and then sekarang ni dia pula tengah, macam mana, dia tengah cuba untuk hunting kita orang lah, sorang-sorang. So benda tu lah yang saya paling risau sekarang ni. Cumanya kita tempat macam ni mungkin selamat lah kot kan, tempat awam kan. Tapi saya takut bila antara kita ni, awak tengah sorang-sorang ke, ataupun princess mungkin tengah sorang-sorang ke, jalan-jalan naik basikal. Benda tu lah yang saya risau sekarang ni. Saya lagi risau ke princess. Tak apalah. Lepas ni princess yang seorang, saya pergi dekat dia, kita mainkan dia. Itulah yang saya risau. Tu setiap kali saya call awak ataupun call princess, bila antara korang kata sorang-sorang tu, saya jadi risau tu, saya jadi takut. Faham? Saya tak nak hilang awak, tak nak hilang princess. Alah, selagi saya ada, saya akan jaga princess. Kalau awak busy, kalau awak ada benda settlekan, saya akan jaga princess. Okey lah kalau macam tu. Thank you awak. Belakang. Apa tu? Terlanggar orang. Turun pension. Terlanggar orang lu. Ya doh, mana Mak Epito ni? Mana Mak Epito? Semalam kan saya bangun, lepas tu saya call princess. Princess kata dia tengah ikut abang taksi jalan-jalan. Ya ke? Ya. Lepas tu saya tanya princess, nak ikut abang taksi. Saya dia buat loudspeaker lah. Saya cakap lah dengan abang taksi tu kan. So dia jaga elok sebab princess pun dah kenal lama dah abang taksi tu. Oh. Lepas tu saya princess nak ikut abang taksi tu ke nak dengan mami. Lepas tu dia kata dia nak jalan-jalan jap. Lepas tu okey lah kan. Oh ya ke? So dia call balik, dia kata kereta taksi dah kritikal dah. No, sekejap. Abang taksi tu nama apa? Song Jimin. Song Kenal Jimin? ke? Ya. Tak kenal lah. Song Jungkook saya kenal lah. Oh dia ikut abang taksi tu lah. Ya. Lepas tu saya pun pergilah dekat dia orang. Wak punya Mael. Okey wak. Lepas tu saya ikutlah dia Okey orang wak main. betul. Lepas tu Oh. princess pun kata dia dah parai, dia dah ngantuk. Dia pun fly kat airport. Itu kat airport.
Oh. Princess tu Mm-mm. betul lah saya nak minta tolong awak untuk tengok kerana dia tu kadang gatal. Budak lagi tapi dah gatal. Tu saya risau. Kau boleh, saya penat daripada dulu je saya marahkan dia. Hari-hari saya marah dia sebabkan dia asyik dengan laki, kadang pergi peluk. Lama je peluk. Oh, ya. Itu kalau boleh, kalau awak dengan dia tolonglah tengokkan dia. Kalau Mm-mm. dia buat perangai gatal dia tu, tolonglah awak buat something kat dia. Kalau saya tak ada tu, Mm-mm. kalau saya ada memang saya boleh buat terus. Tapi kalau saya tak ada tu, kalau awak layankan dia, memang habis. Awak bayangkan lah Hari tu pun saya kan. Apa? awak bayangkan lah hari tu saya baru bawa dia dengan dekat adik-beradik kan. Dia dah duk kawan dengan beberapa orang lelaki dah. Lepas tu melekat berdua macam tu. Tu saya tak suka. Lagi satu dalam rule family kita orang tak boleh ada perasaan bercinta dengan adik-beradik sendiri. Hari tu dia dah kena marah dengan bos Nemo. Bos Nemo sampai ugut dia nak buang dia. Bos dia takut dia. Dia orang tengah beratur pun dia main-main main-main kat belakang. Alah, awak jangan manja sangat lah dengan dia. Manja dengan saya tak apa. Jangan manja dengan dia sangat. Apa ke kalau saya nak manja dengan awak? Tak apalah. Saya lagi suka. Iya ke? Lagi suka? Lagi suka. Itu kan masa hari tempoh tu hari lepas kot. Masa tu saya dengan Princess dengan Ayah lepak dekat AB Fantasi. Lepas tu kan ada seorang abang burger tu dia duduk menekan-nekan untuk dia nak kenal dengan Princess tau. Saya pun memang confirm tak bagi kan. Princess tu budak kecil lagi. Lepas tu dia duduk menekan nak minta nombor apa semua lah. Semarahlah abang burger tu. Awak marah macam mana? Saya marah macam mana? Saya dah lupa dah saya marah macam mana. Tapi lah tak bagilah kan. Satu masa dia mula-mula tegur Princess tu, dia kata Princess anak bawah umur. Lagilah saya marah. Dia cakap macam tu? Dia nak try Princess dah. Dia cakap macam tu kan. Cakap kat dia abang pedo. Oh ya ke? Ya. Dekat dia. Padan muka dia. Lepas tu Princess tu layan ke tak? Tak, Princess tak. Tapi abang tu yang nak sangat. Ya, dia duduk menekan-nekan. Mak saya dah pening lah. Tengok muka saya. Lepas dia kena marah. Lepas tu dia pun okey lah kan. Dia terima kenyataan lah yang saya tak bagi. Hari tu lepas ada kejadian tu, Princess dengan Ayah prank saya, tahu tak? Dia prank apa? Princess, tiba-tiba saya nampak Princess dukung seorang lelaki tau. Dia tanya lah siapa Princess kan, dah dukung ni, tak kenal pun. Lepas tu tanyalah nama abang tu. Dia kata nama dia Lee Sukun. Siapa? Siapa? Mat Arik Lee Sukun. Okey, tu siapa? Tak tahu. Rupanya tu Ayah. Lah. Dia orang prank saya. Ya. Saya ni memang prank ke awak? Seraya lain ke? Dia buat suara deep. Pula. Memang tak macam lah. Kenapa dia punya style semua lain ke? Ya, dia tak pakai baju. Lagilah saya ni tak pakai baju, lepas tu dukung-dukung. So awak marah Princess? Tanyalah apa semua kan. Dia kata lelaki tu bagi kereta dekat dia lah. Marahlah sikit hari tu. Ya ke awak marah macam mana? Betul ke tak awak marah ni?
50 Apa kelak. dia? 50 kelak. 50 kelak geng. Come on geng. 50 kelak. Apa? 50 kelak. Let's go. Oh, awak belum jumpa adik saya kan? Tak apa, nantilah. Saya bawa jumpa. Adik awak. Siapa nama adik awak? Aunty saya. Oh aunty. Siapa aunty awak? Aunty saya, Aunty Syah dengan Aunty Rina. Diorang tu lah paling rapat dengan saya. Oh. Mm-mm. Ish. Ayah saya ni betul sida ni jap. Itulah tu. Lama betul ni. Dari pukul berapa yang kita duduk kat sini? Dah lah. Daripada pukul 5 ni kot. 5.40 macam tu ke 5.30. Lama dah masalah ni. Geram ni. Itulah. Saya maybe pukul 6.30 kot. Saya dah nak kena fly. Pukul 6.30. Boleh? So awak nak tukar rambut dulu. Jom. Tak apalah. Nantilah tunggu ayah datang sini dulu. Ayah saya Itu bila-bila ni. boleh buat. Dia pentingkan si Nur tu lah. Ni? Kan? Ni? Ayah? Hmm. Ayah. Ya. Salam. Salam. Ayah. Ayo. Ingat tak datang? Tak. Ayah. Mana ada. Tak ada. Sebab kawan ayah tu memang dia dah banyak. Oh, tunggu dia ni dulu. Tunggu dia tidur dulu. Baru datang. Tak. Ayah hantar dia, lepas tu ayah tunggu gerak. Ayah kan tak ada amari. Kenapa tak bawa dia lepak sini? Sebab dia dah ngantuk. Dia dah ngantuk sebab nanti dia nak bangun, dia nak masak untuk buka. So dia nak rehat dulu lah. Puasa lah. Puasa lah. Puasa Alhamdulillah. Ayah puasa ke? Tak puasa. Kenapa tak puasa? Nak makan ni lapar. Apa yang tak Ni, makan? Dia tak makan dia tak Dia puasa. perempuan. Awak kenapa tak puasa awak? Saya lapar. Bukan kalau dah tengok sebelah ni dia memang dah mengenyangkan ya. Oh, ini lain lah. Hah? Ini lebih daripada mengenyangkan. Oh, Ya. Dia beranak ni memanglah. ya. Tunggu ayah lah lama. Kalau tak tadi nak bawa ni. Dia nak tukar rambut tadi tau. Nak tukar rambut? Jom lah. Tak apalah, lepak-lepak lah dulu. Tukar Dia dah rambut tu merajuk. bila-bila Tadi boleh awak buat. merajuk kan? Awak merajuk tadi kan? Mengajuk dengan ayah. Dia ada juga tadi terasa sikit sebab ayah lambat. Oh lah. Sorry. Ayah minta maaf. Majuk. Cakap macam tu. Belah ayah. Majuk. Ayah minta maaf sebab ayah lambat datang. Awak majuk juga, awak majuk juga. Majuk. Kita orang majuk dengan ayah. Majuk. Majuk. Jangan sampai macam ni ya. Dah. Ui. Tak ada lah. Ayah. Bangun Tak ada, ayah. Sebab yelah ayah buat korang tunggu ayah ni kat sini. Sekarang ni ayah bangun dulu. Jangan sujud macam tu. Selagi korang tak maafkan ayah. Ish. Macam mana ni awak? Orang tua ni. Gugut pula. Pula. Gugut kita pula. Maafkan dia. Pula kan. Maafkan je lah kan. Itulah. Sian pula Sian dia. pula tengok dia. Kan dahi tu kan. Ada tanda. Dia Itulah. cium tak.
Dah lah kat dahi dia tu dah ada tanda duda. Iya. Ada. Ah, Ah, dah bangun dah. dah bangun. Ah. So macam ni korang maafkan ayah ya? Yelah, maafkan. Yelah. Kita orang maafkan. Tapi ayah janganlah sidai kita orang lama sangat. Ya. Lepas ni tak ada. Janji. Lepas ni tak ada Janji. ke? Lepas ni lagi sidai. Ah, Ha. Lepas ni tak ada. Janji. janji. Dia pekat lagi dan janji. Janji. Ayah janji. Awak. Ya, kenapa? Dah lah. Jadi comel tu. Dah lah. Comelnya. Lagi sekali Del. Tolong lah. Cakap depan Naib. Cakap Sudah. depan Naib. Tak payah. Tak Bukan. payah. Sekali Tolonglah bagi dekat Ayub tersebut. Tolonglah. No. Cakap Ayub janji macam. Ayib. Ya. Saya janji akan selalu dengan awak. Dah saya. Ha? Ya, Dah ya, eh? ya, Dah, ya. dah ya, dah ya. Dah. Dah, ya. Allah. Dia. Ayah Jom kita sihat pergi. ke ayah? Alhamdulillah sihat. Korang macam mana okey ya? Okey. Cuma Okey jadi je. sotong kering juga tadi. Itulah Tak tu. apalah. Dah, tu dah. Udah. Tapi kan, Jan. Nah, Sebenarnya ada lagi seorang lagi datang ni. Tapi tak datang-datang sampai sekarang. Itulah tu. siapa? Bajang. Ya, dua-dua kuat sidai ni. Oi, terus hilang dia. Baru ke. Hilang terus. Aduh, bagi apa? fake hope lah. Ya, baru ke. Bulan puasa kan. Tapi sikit. Oh dia kalau malam baru boleh cakap penuh ha. Malam baru boleh cakap penuh lah. Memang baru Wah. Ikut ayah pun samalah baru juga. Sama ya, kena jaga ya. Oh kena. Ikut mana lah samalah ayah dengan Bajang tu sama lah. Sama lebih kurang je ya. Ayib ingat Bajang tu akan sampai lu. Dua-dua tak sampai-sampai. Tapi nampak tak siapa yang dah sampai dulu. Si baik ya sampai. So ayah bukan totally baru. Ayah baru bar je. Ba je betul. Hampir. Hampir. Hampir Baru letak bar. belakang rua. Bukan. Hampir nak cop ayah baru. Sekarang ni ayah pelik. Mana cucu ayah? Oh, princess. Princess. Siapa lagi? Ada orang lain ke? Awak cerita. buat tidur sekarang. Ayah. Semalam pun dia tidur awal ayah. Aras Nordin sama je Dia pun dah baru. rindu dah dia ni semalam. Dia semalam lagi. Dapat jumpa kejap je. Dia dah jumpa pula. Dia dah tidur. Dah tidur awal. Ya ayah. Terkejut kan? Semalam pukul apa dia tidur? Pukul berapa Pukul nak dekat pukul 11 kot. Awal. Awal sangat tu ayah. Jarang Dia kan. Sian. Ya. Tu petanda dia dah meningkat menjadi dewasa. Dah nak matang kan tu. Mungkin lah. Dia nak tunjuk tu. Dia dah ready tu nak kahwin tu. Dia nak kahwin dah. Mana dia tu pun tak tahu banyak laki sangat. Tak tahu yang mana satu dia nak. Okey lah. Kahwin ramai-ramai. Cantik. Mantap. Mantap. Ramai lah. Hari tu dia siap bawa bukan dua lah. Ada satu lelaki nama dia Izzy. Tak tahu dia pernah kenalkan Kak Ayah ke tak? Tak. Kenapa tu? Dia bawa Izzy tu dia kata kawan je. Tapi selalu ikut dia. Lepas tu orang lagi J-Call. Dan masa sama J-Call tu pula call dia. Lepas tu saya cakap ada nama satu ni dah sampai dua-dua dah ni. Lepas tu dia dah jam. Dia cakap Izzy. Bye Izzy. Lepas tu dia ikut ikut Ayib lah. Dia dah cuak. J-Call pun call dia. Alamak. Bahaya Macam budak tu. tu. Budak tu bahaya. Tak tahulah dia ikut siapa. Hai. Dia tak tahulah dia ikut apa.
Sebab ayah dulu tak macam tu. Itu yang pelik. Kenapa dia Betul. macam tu? Ya ke? Hah? Ya ke? Betul. Kenapa betul tapi geleng? Tak, ini Ayah. habit daripada dulu. Macam ni Ah. betul. Betul. Ayah. Actually ya? Ayah tak tahu kan? Ayah ada habit macam tu. Ya ke? Actually ya? Biasanya Betul. no. Ha. Ayah. Kenapa geleng ah? Iya. Itulah tu. Ha. Very Sebab Dia noise. Syam. half kot. Half Tak boleh tak? betul, half no. Ayah tak boleh ni, tak boleh nak angguk. Tu nak anggur. So, bila- tak boleh nak angguk. Pelik lah. Princess tu Pelik. memang princess tu memang Aik kena ni lah. Kena denda dia sikit. Kalau dia menggatal ke apa memang kena. Tak nak manjakan sangat budak tu. Budak tu makin dia manja kan, makin jadi. Ya, masalahnya kalau ayah tak ada kan. Ni suruh dia ni jadi garang sikit ni. Dia marah lah ada hari tu. Ingat tak? Relax sikit, Pi. Relax sikit. Esok lapis, esok. Esok lapis. Tahu tak? Kat kawan Kizalah. Lepas tu Ayah yang tak- abang burger tu Sial yang lah, kita Pis. design tu. Geram lah. Ayah terkejut. Keluar perkataan daripada dia. Ni dia cerita dia cakap abang pedo Ya. Dah abang tu kata Unexpected. kat princess bawah umur tu tiba-tiba nak try princess pula. Ya. Betul tu. Waalaikumsalam Afiq. Masalahnya bila Dan ni pergi jumpa uncle dia, tinggal ayah dengan princess tu. Dia datang. Dia datang dekat ayah. Oh, abang Waalaikumsalam. burger tu datang. Dia datang lagi. Dia kata, boleh lah tu nak kena dengan Wih. cucu. Yang beranakkan dia eh. tu. Cucu aku tu. Ni mak dia tu yang beranakkan dia. Pergilah jumpa mak dia. Mana mak dia? Apa lagi cakap tu mak dia ada kat garas tu. Pergi jumpa. Cantik. Cantik. Itulah masanya. Dia pergi. Apa lagi? Ayah dengan princess buka kasut lari. Cantik. Bagus. Tapi baguslah tu. Laki macam tu gatal sangat. Menunjuk sangat. Iya, je kena-kenakan. Geram lah. Naik betul. Kepentingan Okey, macam ni, bapak tu. Ayah pernah tengok Del marah. Macam ni lah. Ayah pernah tengok Del marah. Del marah. Macam tak pernah je. Tak pernah. By the way, dia kena menung jap 2 minit. Tak apa. Boleh. Sekejap Dalam Boleh, kereta lah. boleh. Sekejap. Boleh. Dia, Ya, dia kalau dia marah kan. Hmm. Confirm ayah tak takutnya. Kenapa dia marah? Comel ke ya? Oish. Hanya Tuhan saja yang tahu. Ya ke? Tadi Ya. pun dah tak kuat dah tadi. Tak Janji. kuat. Janji. Oh my god. Ingat. Tu ingat kat dahi tu. Ada tulis puasa. Muai. Ya doh ya. Ui. Ayah pula suruh dia Bahaya. ulang-ulang tadi. Tak, bukan. Mana tahan. Alah. Ya. Habis, ni korang daripada mana tadi? Ayat bangun. Ayat tidur kat KCC. Lepas tu call si Del ni. Ambil lah dia dekat jumpa ni. Dia kat ni pantai. Dia lepak pantai seorang. Oh, dia lepak pantai. Sorang-sorang je? Seorang-seorang. Dia duduk je. Berani kan dia duduk sorang-sorang. Ayah, patut marah dia. Ya, dia cakap ada. Dia tu dah cerita kat dia pasal Mak Winston. Apa jadi? Yelah, semalam ayah tak tahu semalam kan. Tak tahu. Tu dah. Okay dah. Kenapa? Apa yang jadi semalam? Dia macam mana ya? Kita
tak tahu nak cakap. Sebab musuh yang paling ketat dengan kita sekarang ni kan Mike Winston, betul. Betul. And then semalam K dapat satu panggilan daripada mana tak kenal, katanya Mr. A ke apa. Ayat pun tak kenal. And then dia bagi job dekat K. Dia bagi satu job, kena dapatkan 10 kereta. And dalam 10 kereta tu ada satu kereta tu ada pendrive. And dia nak pendrive tu datang bawa dekat dia dengan selamat. So tapi kalau K buat job tu, K akan dapat 5 juta. Aduh. 5 juta Habis K buat lah. And then K minta persetujuan kita, and kita semua okey lah untuk tolong. Kita dan sesama kita pun berjaga-jaga lah apa yang jadi. And kalau dia betray kita, kita akan cari dia sampai habis lah, sampai lubang cacing. Tapi tak pernah terfikir lah yang tu budak Mike Winston, sebab rasanya macam bukan. Sekejap. Okey. Sekarang semalam tu korang ambil lah job tu. Kita orang ambil lah. And then ada apa-apa jadi tak? Tapi yang peliknya, lepas kita orang ambil 10 kereta tu, kita orang kumpul kat rumah Riab. Bila kita orang kumpul sana, tiba-tiba ada banyak kereta datang tembak kita orang kat situ. So bila kita orang kena tembak, kita orang semua naik kereta, kita orang lari berpecah. Tapi kita orang akan selamatkan lah. Kita orang fokus pada kereta yang ada pendrive. Kereta Bugatti tak silap, kereta Agon bawa. And kereta yang dalam tu, so kereta tu yang ada pendrive. Kereta tu ada pendrive, and kereta tu selamat lah. Selamat untuk hantar ke tempat tu, lokasi tu. Tapi yang jadi sialnya, si K ni pula yang kena. Jap. And Jap. Jangan Ayub cakap K jadi mangsa. macam mana nak Macam cakap ya? Ayub. Aduh. Sekarang ni ya, yang jaga K time tu Alang. And then bila Alang ikut, Alang bagi tahu yang K kena tahan dengan budak tu. And then K kena tembak dekat jambatan, and K jatuh. Jap. Jangan. Aku tak percayalah. Aku tak percaya K kena macam ni. Ya, Ayub sendiri pun tak percaya ya. Semalam apa yang jadi tu, kita sini dah tanya Alang and Ophelia sekali. Memang diorang nampak dengan mata diorang sendiri. Diorang tengok daripada jauh yang K kena tembak dekat jambatan and jatuh terus. Tapi korang tak pergi cari? Tak tahulah ya, masa mestilah kena hanyut dah ya. Sial. Tapi apa yang Alam bagi tahu, Alam percaya yang Kim masih hidup. Itu je dia boleh bagi tahu sekarang ni. Masalahnya kena tembak. Yang tembak tu siapa? Mael. Yang itu kita tak tahu lah. Sebab Ayub sendiri dah pergi jumpa orang yang bagi job dekat K tu. And dia sendiri pun, dia sendiri tak cakap pun yang dia yang serang. And dia pun tak tahu. Dia kata yang dia bagi tahu yang K gagal buat job tu je. Tapi dia tak bagi tahu yang dia, sebab Ayub sendiri tanya dia, kau ke yang hantar? Dia kata bukan apa semua. Dia kata kenapa dia? I tak tahu ini satu elah daripada MWG Mike Winston ke, ataupun memang dorang tak ada kaitan pun sebenarnya. Ya, habis pendrive tu kat siapa? Pendrive tu bos Sharkboy yang pegang. Ayah, tak rasa macam pendrive tu memang berharga. Mesti ada sebab. Kenapa Betul. budak-budak Mael hunting korang ni? Betul. Sekarang ni dua benda ya. Kita Aib tak tahu nak cakap apa. Sebab sama ada budak yang bagi job dekat K tu, Mr. A tu adalah budak Mike Winston yang cuba nak main hilangan kita, ataupun semua benda ni kebetulan. Time kita nak bawa lari pendrive tu, budak Mike Winston hunting kita sebabkan nak pendrive tu daripada kita. Yang tu yang Aib tak tahu sekarang ni. Okey, jap. Okey, pendrive tu
Daripada siapa nama yang bagi job tu? Mr. A namanya. Saya rasa Mr. A je yang tahu apa yang ada dekat dalam pendrive tu. Itulah. Sebab I tak sempat nak tanya apa benda. Memang dia terus Ya, gerak nak kalau- cepat. Kalau tak, okeylah. Ayub boleh fikir tak dengan logik. Kenapa budak-budak MWG kan serang korang untuk nak dapatkan pendrive tu? Mesti ada sebab. Itu yang I tak tahu sekarang ni. Yang I pelik sekarang. Apa yang berharga sangat pendrive tu? Benda ni ada kena mengena dengan kes bawah heater tu. Bagi ni tak tahulah. Ni bagi ayah lah. Sebab ingat tak apa yang bos cakap? Dapat information yang ialah budak-budak Mael yang buat benda ni. Itulah. Tapi masalahnya bila kita orang tanya, bila Aib tanya dorang, adik-beradik semua, dorang semua tak acam yang tu budak Mike Winston. Sebab dorang memang budak-budak yang tembak kita orang tu, dorang memang betul-betul pakai kereta yang tinted. Memang langsung tak nampak dalam. Susah nak acam tu budak Mike Winston ke tak. Tapi kena ingat je, siapa musuh kita yang paling dalam ni? Memang dorang ya. Memang Aib sendiri pun fikir memang dorang. Tapi kita tak cukup bukti yang kuat lagi nak tunjukkan tu memang dorang. Okey, sekarang Ayub ada ke nombor Mr. A tu? Tak ada lah. Dia pakai private number. So Ayub rasa nombor dia akan, dia mesti pandai. Dia bertukar-tukar nombor. Sekarang ni yang Ayub boleh tunggu, dia call Ayub balik, ataupun dia mungkin akan call Alang ke, ataupun high table yang lain ke. Yang tu I tak tahu ya. I Tak rasa apa. jawapan dia ada dekat dia, Mr. A ni. Tak. Kita apa-apa kita kena tunggu. Kita kena tunggu K sama ada dia selamat ke ataupun tak. Dan kalau dia selamat, kita boleh dapat lah information macam mana kita nak jumpa dengan Mr. A tu. Betul. Tentu I setuju. Aku memang tak boleh lah. Sial lah. Macam mana korang buat kerja ni? Korang biarkan K. Tak ada siapa ke adik-adik yang ikut K tu? Dia macam ni lah. Apa yang Ayat tahu, memang Alang semua ikut. Tapi dalam masa yang sama, bila K dia bawa kereta tu dengan Ophelia, lepas tu Ophelia yang turun pergi kat kereta Alang, and K cakap kat radio suruh gerak daripada situ. Dia memang paksa kita orang semua untuk gerak. Aib tak ada kat situ, tapi Aib sendiri dengar dekat radio tu K cakap macam tu, and diorang terpaksa gerak tinggalkan K. Kenapa kalau K cakap macam tu, kenapalah Alang ambil tindakan untuk tinggalkan K? Dia kena ingat tu adik-beradik. Itu bukan orang luar. Kalau orang luar, lantaklah. Ini masalahnya adik-beradik. Ya, penat ya. Semalam dah basuh Alang tu. Budak-budak ni semua, family Zakaria tu semua dah basuh si Alang tu. Tapi memang bodoh lah Alang buat macam tu sebenarnya. Aduh, ini bukan bodoh. Ni memang dah terlebih bodoh ni. Engkau tu sorry tu say lah. Engkau tu dalam adik-beradik, engkau tu paling tinggi. Engkau paling tinggi daripada adik-beradik yang lain. Kenapa lah engkau boleh tinggalkan adik-beradik engkau macam tu? Aduh, tak lah ya. I pun dah jam lah ni. Dah pening lah. Tak tahu apa jadi lepas ni. Tapi tolong Ayib. Fuck Bajang, fuck! Masa ni tolong jaga diri tu baik-baik. Ingat, Ayib dah ada anak. Ayib pun dah ada Del lah tu. Tu bakal isteri Ayib tu. Itulah yang Aib takut ni. Segala pergerakan Ayib ni kena make sure kiri kanan tu kena tengok depan belakang kali. Jangan kita nak pergi tempat tu je. Ayah tak nak benda ni jadi lagi.
Betul. Yang tu yang I paling risau sekarang ni. Cukuplah apa yang jadi dekat ayah. Ayah sebenarnya memang bila nampak bos paling ayah terasa bila nampak yalah Syak Boy kan. Ayah memang serba salah. Sebab kalau ayah ni tak melayankan Mael Mr. tu, benda ni takkan jadi. Tak lah ya, benda pun dah jadi dah ya. Nak undur balik masa pun dah tak boleh. Ya, tapi masalahnya itu hari bos. Lepas tu ni K. Lepas ni siapa? Ayib nak kena lagi. Tak tahulah ya dengan My Winston ni. Kita tak tahu permainan dia macam mana. I pun tahu dia punya licik macam mana kan. Cuma ada Syak. Sekarang ni itu je ayah harap. Ni ayah percayakan Ayib. Untuk masa ni Ayib tolong cakap dekat adik-beradik ni, kerahkan adik-beradik ni untuk cari K. Tak kisah macam mana pun, malam ni pergi cari. Itulah. Memang nak Cari, tak nak kena tak cari susah. juga okay. Korang malam tu kan, sebelum korang nak buat aktiviti tu, tolonglah kerahkan dekat adik-beradik semua tu pergi cari K. Tak kisahlah dekat tepi sungai mana-mana ke, cari. Kalau tak ada tu, salah aku tak boleh aku nak cakap benda ni. Pak Bil. Sabar ya, sabar. Takkan aku nak cakap K dah mati. Tak mungkin ya, tak mungkin Kim mati. Takkan semudah tu Kim mati macam tu je. Penat semalam ya kita orang tenangkan keadaan. Adik-beradik yang lain, adik perempuan kita semua yang lain menangis. I tak nak kita keruhkan keadaan lagi. Kita bagi dorang sedih lagi, I tak nak ya. Tak nak malam ni kena do something untuk cari K dekat mana. Tak apalah Yip. So, benda sekarang ni, kita ni as a family ni, kita dah kena start jaga keselamatan masing-masing. Betul. Paling penting tu doa belakang Ayib tu. Sayang, Ya. awak dah dengar kan semua benda ni kan? Saya dengar. Terus sekarang ni saya risau kan kat awak. Apa-apa jadi kat awak ni, saya yang bertanggungjawab nanti. So saya nak awak hati-hati lepas ni tau. Jangan sorang-sorang. Tolong selalu dengan family. Baik, tapi awak perlu lagi risaukan diri awak sendiri. Awak yang dalam bahaya sekarang ni. Saya tak nak kehilangan awak. Saya pun tak nak kehilangan awak juga. Jap, awak kata bukan awak dah nak kena gerak. Terima kasih sayang. Saya memang sejuk. Saya tahu. So awak nak Yang paling penting sekarang ni keselamatan diri awak. betul. Tapi awak pun penting tau. Saya tak nak hilang awak. Saya lagi tak nak kehilangan awak. Saya lagi tak nak hilang awak. Saya lagi tak nak kehilangan awak. Tak nak Aku kehilangan kalau hilang tu, princess. mana Tak ada nak orang kehilangan risau. ayah. Aku dengar macam tu. Sweetnya awak. Ayah. Romantiknya. Tolonglah. Ya. Cakap dah tak nak kehilangan ayah juga. Tolonglah.
Yalah, saya pun tak nak kena gerak ni sebenarnya. Ayah tak nak kehilangan ayah ke? Tapi ayah tu pandailah jaga diri dia. Ayah tu saya tak risau sangat. Sebab dia pandai jaga diri dia. Dia jaga si Noh tu macam mana? Kan jaga diri dia tak boleh. Betul. Ayah mesti pandai punya. Ayah tu Memang Hamzin! Oi. Awak dengar ke ada bunyi apa-apa? Ni apa? Tak ada kot. Saya dengar yang awak dari semalam lagi saya dengar. Itulah tu. Malam. Ish, Suara siapa? nanti awak tolong korekkan telinga saya boleh tak? Awak dah lama tak korek telinga ke? Lama saya tak korek telinga. Kenapa? Tak ada orang tolong korekkan? Tak ada. Tangan saya sakit lah nak korek telinga. Tak boleh nak pusing-pusing. Dia ya. Ya, tak boleh nak pusing. Bila pusing je sakit. Ambil lah dunia ni, ambil! Yalah, nanti saya tolong korekkan ya. Ambil! Memang aku kena Okey. dengar benda-benda macam ni, ambil! Terima kasih sayang. Sama-sama. Yalah, saya pun dah nak kena gerak ni. Okey, nak saya hantar garaj? Ayah. Tak apa, saya gerak sendiri pun boleh je. Pergi hantar tu. Apa awak ni gerak sendiri? Takkan saya nak biarkan awak seorang-seorang. Sayang ni. Ish. Janganlah moyo-moyo. Tolonglah, keluarlah peti kat sini, tolonglah. Yang Awak hantarkan saya dekat garaj ya. Boleh, jom. Tolonglah sambar peti ni. Jom ya. Kau nak ke mana? Kenapa tu? Ayib nak hantar ni Del ni dekat garaj. Jom, garaj. Dataran dia. Boleh. Ayah nak pergi beli ni beli buku. Dekat kedai buku depan ni. Oh, okey. Gitu tak apalah. Itu. Okey ayah. Prefer nanti kita jumpa malam ke? Boleh. Ayah. Dia tak ada lagi nombor ayah. Dia bagi nombor. Apalah tak ambil. Itulah. Dah berapa kali lepas sekali tak share nombor. Puasa-puasa ni dia mah. Ayub, Kau pun ada tak air puasa. tak? Air? Dia dapat ya. Kau mana puasa? Tak beri lah. Kau pun tak puasa. Masih. Tapi lagi mana kalau daripada anak ayah ni, kalau dia nak bagi air, I love you. Woi! Ayah pun nak I love you juga ke daripada ayah. Ish. Kenapa tak boleh ke? Tak apalah, bagilah awak. Daripada seorang anak. Ye. Apa? Ahib nak bagi I love you kat ayah? Ayah ni kot. Ayah dah berumur dah kot. Baik, daripada berumur baik, ayah cakap kubur dah memanggil. Yelah. I love you ayah. Nampak? Inilah cara kita orang, Del. Tu bau sikit. Biasa-biasa je. Biasa-biasa. Baru sikit. Ni baru sikit. Bau sikit ni. Ni saya tak tunjuk sangat kat awak ni. Ke? Tak boleh tunjuk ke? Yang lain? Tak apa. Ni korang ni nanti Del lambat nanti nak balik nanti. Lambat. Nanti tu okey. dapur berasak tu. Okay, bye Ayah, bye Del. Bye ya. Bye ya. Hati-hati ya. Bye, selamat buka. Okay, bye. Buka. Bye-bye. Oh, bukan. Bukan. Salah. Tak apa, si boleh je gerak sendiri awak. Sayang.
Ya. No. Meh, masuk. Thank you. Welcome. Kenapa? Kau nak saya bukakan juga ke? Tak payah. Oh, tak. Kan, saya kena buka balik. Dah. Okey. Lama sangat pandang laut tu. Ya. Lama Kalau benar. hantar garaj mana? Dataran boleh? Boleh je. Okey. Okey. Oh, lain macam bunyi kereta ni. Tolong. Jadi, Ni lepas ni awak nak buat apa lepas saya dah tidur ni? saya tidur jugalah sekejap. Okey. Kereta ni 2 seater je kan? 2 seater je. Dia ada yang 4 seater kan? Kalau tak silap. Mini Cooper 4 seater. Tak silap saya lah yang lama punya kot. Oh. Okey lah. Tak boleh Awak ni kata saya awak. Oh, kita sayang Iya. Kat mana? Betul. Yelah sayang, jumpa malam Okey. Jumpa malam. Bye-bye. 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 Selamat berbuka. Selamat berbuka juga. Lagi? I love you sayang. Salah. Salah. Love you more. More je. Love you more baby sayang. Oh, Bye-bye. Bye-bye. Sial lah. Okeylah guys, jumpa korang malam ni. Malam ni jumpa kat YT, okey? Jumpa korang malam ni, semoga korang dimewahkan rezekinya. Semoga korang dimewahkan rezekinya. Jumpa korang malam ni. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Malam ni jumpa YT, okey? Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.